Jurulatih interim Malaysia, Tan Cheng Ho, secara terbuka menyatakan akan membawa masuk pemain warisan baru di luar negara dalam usaha memperkukuh pasukan bagi memburu kejuaraan Piala AFF 2026. Keputusan Tan Cheng Ho untuk memanggil warisan baru adalah kerana beliau memahami bahawa bersaing di peringkat tertinggi memerlukan gabungan pemain tempatan yang gigih dan mereka yang berpengalaman di Eropah atau Liga Elit Asia. Tan Cheng Ho menekankan bahawa proses ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ianya memerlukan kriteria ketat mengenai pemain mana yang benar-benar layak menyarung jersey Harimau Melaya. Menurut beliau, pemain yang akan dibawa masuk pastinya mempunyai darah Malaysia yang benar-benar kukuh dan bukan warisan palsu seperti sebelum ini. Kami bukan hanya mencari pemain berbakat, tetapi untuk pemain yang mempunyai cinta yang mendalam terhadap negara dan komitmen penuh untuk memperjuangkannya. Piala AFF nanti adalah sasaran utama kami dan saya yakin kedatangan pemain baharu akan membawa impak berbeza kepada permainan kami, kata Tan Cheng Ho. Penyokong setia Harimau Melaya tentunya akan menyambut baik inisiatif ini. Mereka berharap kemasukan pemain warisan baharu akan memberikan impak positif buat pasukan kebangsaan untuk berdepan lawan hebat di Piala AFF pada Julai nanti.